Kak Feri nak tunjuk hasil seni dalam kereta Kak Feri. So, kau tengok kereta ni dah bersih sini. Ada bunga, ada orang, ada orang lagi. So, benda ni memang tak hilang. Memang tak hilang, Inilah hasil-hasil seni anak-anak ni yang memang confirm mak ayah geram. Geram menggigit-gigit terketar-ketar kita sebab beli kereta bukan RM10. Beli kereta bukan RM100. Tak cukup RM1,000 memang tak dapat lah kereta kita ni kan. So nak bersihkan ni memang kita frust lah. Kita beli harga mahal-mahal ribu-ribu, kereta je macam ni. Tapi kami nak bagi tahu sebenarnya benda ni boleh diselesaikan dengan sabun badang multi purpose. Jadinya sekarang Kak Feri nak demo dengan Kak Feri punya sabun badang multi purpose ni. Bila Kak Feri spray je, kotoran dia dah start jatuh. Ini kita gosok. Nampak tak? Dia hilang. Kita spray lagi. Nampak tak? Spray lagi. Spray kat sini juga. Dan lap. Nampak tak? Bersih balik. Function balik kan? So boleh nampak kat sini, comparekan dengan kat sini yang berconteng-conteng. So kat sini dah start bersih dengan kita menggunakan sabun multi purpose. Sabun ni memang multi purpose. Kat kereta boleh, dekat seat pun boleh, dekat sini pun boleh, dekat sport rim pun boleh, ataupun kat carpet pun boleh. So memang function sangat. Sabun badang multi purpose ni boleh hilangkan kalaulah mereka ni berkarya lagi kat dalam kereta. So function sangat.